Hey guys. So, untuk video hari ni aku nak bagi tahu dengan korang step by step macam mana kau nak buat video dan upload dekat YouTube. Benda ni bukan complicated. Ya, bukan complicated. Sangatlah mudah. First kali adalah kau kena ada Google account. Kau kena ada Google account. Bila kau ada Google account, barulah kau boleh buat YouTube. Kau create lah YouTube channel kau, pilih nama kau, lepas tu kau edit lah whatever yang kau rasa perlu. Kau mungkin boleh guna ChatGPT ke DeepSeek ke. Kau cari lah nak buat profile macam mana. Lepas kau dah decide niche kau ke apa benda semua, then kau buat video. So tu step yang pertama lah. Step pertama adalah kau kena ada Google account. Step yang kedua adalah ini adalah benda yang paling berat sekali. Sama ada kau menggunakan telefon, atau kau menggunakan kamera, ataupun kau menggunakan barang-barang lain. Selalunya kamera lah. Dua benda lah, phone atau kamera. Record video. Baca mulut aku ni, record video. So kau record lah. Mungkin kau nak record video seminit, mungkin kau nak record video 2 minit, mungkin kau nak record video 4 minit, mungkin kau nak record video 5 minit. Terpulang kat kau. Kau buat lah macam mana kau suka, kau pun record. So nanti mungkin aku akan bagi lagi tips macam mana kau nak buat video, ataupun macam mana kau nak bercakap, macam mana kau nak rasa confident depan kamera. Walaupun aku sebenarnya taklah confident sangat, tapi boleh lah. Untuk setakat nak bercakap, bukan ada orang pun, kau cakap je lah. So yang ketiga adalah editing. So editing ni dia ada orang ada pendapat yang berbeza-beza. So ada setengah orang kata editing ni perlu. Kau kena edit cantik, kau kena buat video ni bagi menarik, kan. Kau kena ada kau punya board kau, apa semua, video board, apa benda semualah, point. Mungkin kau pakai prompter letak kat bawah ke, ataupun macam-macam lagi lah. So ada orang yang suka memang editing, kalau boleh memang level buat filem. Satu lagi pendapat adalah record. Mungkin kau nak masuk subtitle ke bawah tu, ataupun kau nak bagi gambar tu cantik sikit, yang biasa-biasa. Maksud aku yang biasa-biasa. So aku dah 2 hari aku cuba 2 kali video aku, which is apa yang aku record dan aku post. Mungkin view tu tidaklah banyak, tapi pada aku jalan je lah. Aku nak tunjukkan bahawasanya kalau kau record, kau post je. Jangan banyak sangat fikir. Tapi macam aku cakap tadi lah, editing ni dia ada 2 benda. Sama ada satu pendapat, dia kata editing kau kena super gempak. Super gempak lah. Mungkin memang tahap barang-barang yang kau pakai pun memang marvelous. Satu lagi mungkin kurang sikit editing tu, macam gitu. Macam aku cuba raw. Aku cuba buat eksperimen, which is korang akan tengok eksperimen aku jadi atau tidak. So kita grow slowly but surely, kan. Tu step nombor 3 lah, editing. Tapi aku tambah sikit lah editing ni. Along the way, kau sendiri akan improve cara kau edit. Kau sendiri akan jumpa barang-barang yang lagi better. Kau akan jumpa kau punya, ni cara aku edit, ini cara kau. Kau jangan ikut cara orang fully. Kau tengok, tiru, lepas tu enhance, ikut cara kau. Macam gitu. Tapi janganlah kau tiru saja. Kat sini tak nampak yang kau ni grow lah. Macam gitu. So tips pula, step yang keempat ni adalah kau pergi kat kau punya YouTube. Dekat bawah tu ada button plus. Kalau kau guna phone macam aku, kalau kau guna laptop, carilah kat mana yang plus tu, ataupun nak add video dia panggil. Kau add lah video kau. So add video dulu, dah naik, dah upload. Yang ni penting. Masa kau nak add video atau kau nak upload ni, yang step nombor 4 ni, kau kena pilih headline ataupun tajuk. Tajuk ni ikut kau. Ada orang kata tajuk ni mainkan peranan. Tajuk kau gempak, video kau akan boom. Ada setengah kata tajuk ni kurang penting, tapi pendapat aku tajuk ni penting.
tajuk tu penting. Kau kena tanya-tanya, kau kena betul-betul pilih tajuk tu, kena betul-betul sikit. Kenapa? Aku bagi contoh lah kenapa. Semua orang pernah tengok M-Star online kan? Yang sekarang ni lah. Kalau dulu-dulu surat khabar Metro, masa zaman aku surat khabar Metro tu adalah a few. So headline tu yang nak duduk page depan tu ataupun page belakang sekali yang sukan tu mainkan peranan penting sama ada hari tu kau punya surat khabar tu laku atau tidak. Tapi janganlah headline yang semata-mata clickbait. Pada aku benda tu tak cunat. Tapi kau carilah tajuk-tajuk kan? Macam tajuk aku hari ni kan? Step by step macam mana nak buat video YouTube, macam itu. Faham tak? Okay, so step yang kelima adalah lepas kau upload kan, kau tengok sendiri. Kau tengok sendiri video tu, kau rasa okey tak? Kau rasa kau faham tak? Lepas tu, ini yang paling penting ni. Disebabkan engkau baru nak start channel yang dah senior, yang dah terror, yang dah legend, yang dah dapat duit tu, tak apalah, yang korang abaikan je benda ni. So yang macam aku cakap tadi, lepas kau dengar, kau pergi copy link ataupun share. Kau share dekat family members kau. Cakap dengan dia, boleh tak support? Aku tak minta duit, aku hanya minta korang subscribe sekali dan tengok sikit video tu. Kalau kau rasa berguna, Alhamdulillah, share dengan kawan-kawan. Kalau tidak, tak apa, kau tengok je lah. Kalau dia start dengan adik-beradik kau dulu. Kat sini untung kalau mak bapak kau memang dimurahkan rezeki dengan anak ramai 17-18, kurang-kurang 17-18 view lah ada dalam tangan. Kalau adik-beradik kau 2 orang, tak buat apa lah. Macam adik-beradik aku, at least aku ada 6 tu at least aku ada. Tapi kita cubalah. Selain daripada tu, kau copy, kau buatlah satu post dekat semua social media platform kau. Kau buat Facebook ke, kau nak letak kat TikTok ke, kau nak letak kat WhatsApp, letak Instagram, whatever. Kau cubalah promote. We never know. Jangan kau rasa malu. Jangan kau rasa kau malu. Itulah step tu lah. First kali tadi aku cakap kena ada Gmail dan create kau punya YouTube channel. Nombor 2 adalah record video tu, pilih headline whatever tu. Nombor 3 adalah nak upload. Macam itulah. Nombor 4 apa tadi aku pun dah lupa. Upload dan pilih. Nombor 3 tadi editing. Nombor 3 editing. Nombor 4 nak upload. Kau nak pilih tu, pilih ini. Nombor 5 tu tadi yang aku cakap tadi tu lah. Tengok dan share. Buat benda tu. So harap membantu step by step. Tapi pada aku, kalau kau tak buat, kau takkan buat. Jadi cubalah buat. Okay? So selamat mencuba.